selamat datang ke rancangan yang dinamakan Spontan. Ya, saya Sharifah Syahira, hos anda pada minggu inilah. Tapi tiap-tiap minggu, saya lah hosnya. InsyaAllah ya, kita tengoklah macam mana ada rezeki. Tapi macam mana pun spontan ni pada mereka yang tidak pernah tengok. Ini merupakan rancangan pertama di Malaysia. Semua yang dilakukan adalah spontan. Tidak ada skrip, tidak ada iringan muzik dan tidak ada bantuan sesiapa. Dan saya sebagai hos ni akan bagi permainan pula ada. Game pada mereka. Permainan-permainan yang amat suka dan mereka terpaksalah membuatnya secara spontan. Penonton studio okey semua? Okey, lah suka. Dah tak sabar nak tahu siapakah pemain-pemain dia? Saya pun dah tak sabar sebab tiap-tiap minggu tukar orang tau. Saya juga kat sini, bagus. Jadi Sean, siapakah pemain-pemainnya? Silakan. Terima kasih Syaira. Pada sebelum itu, everybody, 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 ikuti dengan pemain-pemain kita pada hari ini, Dan Berambo. Douglas Lay. Dan Zizan. Diikuti dengan Aflan Syauqi. Dan artis jemputan kita pada hari ini, Rida Khalid. Terima kasih. Kembali kepada Syahira. Betapa spontannya Sean ya. Reda sajalah dia Rida Khalid. Sebenarnya nama yang peserta terakhir itu bukan Rida Khalid. Radi Khalid. Oh, Radi Khalid. Oh, sorry bro, sorry bro. Cuba bupak sekali lagi. Radi Khalid. Terima kasih Sean. Jadi pada pemain-pemain semua, anda sihat? Rida okey. Azidin okey. Aiman pun okey. Lain terus. Aku tak boleh dengan dia orang ni. Jadi sebab saya mesti baik rancangan ni setengah jam je ya. Kalau berlarutan akan sampai 2 hari setengah malam. Terima kasih. Okey, kita ada permainan pada hari ini. Permainan pertama kita amat sukar. Saya tak rasa anda semua boleh buat. Din, dengar Din. Kalau kat kelas sekolah ni aku rasa kau dah kena duduk luar. Berapa banyak cikgu saya mati pasal saya? Kita memerlukan 4 orang sahaja dan akan terbagi pada 2 kumpulan. Satu kumpulan 2 orang. Dan kita akan bagi satu barang untuk satu kumpulan di mana anda tidak sekarang tak tahu apa barang dia. Tapi barang tu kalau saya bagi, kalau contohnya loceng, anda jangan cerita pasal loceng ni, anda kena buat ciptaannya lah apa-apa. Walaupun loceng akan jadi pen ke, anda kena tunjuk apakah kegunaannya. Kalau saya cakap, kalau studio penonton semua, kalau dia buat barang tu, kalau anda semua tak faham, cakap tak faham ya. Kalau faham, kita tepuk tangan, betul tak? Bella sudah sedia semua? Ya, sudah. Okey, kumpulan pertama saya akan pilih Douglas dan juga Radi Khalid. Anda akan mendapat, ambil tong ni, aku tahulah mendapur ni, aku sendiri tak tahu ya. Okey, sekarang kita nak Dan dan juga Aflin Syauqi. Okey. Zizan, kita bagi rehat dulu ya Zizan. Boleh Zizan, jangan kecil hati ya. Okey, inilah dia tapis kelapa. Dia dah biasa menang. Dia biasa menang Tak nak main. Jadi sudah bersedia semua? 3, 2, 1, spontan. Dan hos kita pada malam ini, Sharifah Syahira. Angkat betul. Roy Phất Hùng. Bang, cepatlah bang. Susah nak cari tau besar-besar cup ni. I dah nak belakang. Timah. Ya. Timah. Ya bang. Cepatlah sikit ni, tak ada ni, tak dapat ni. Nanti abang tengah adjust bang. Nak tengok bolos ni. Dapat.
cepat. UFO datang, UFO. Makhluk asing. Lari. Ketika ini servis bertukar tangan di mana Cikong menentang dengan Cikeng. 2-1 perlawanan pingpong antara Malaysia dan juga Korea Selatan. Peserta pertama melepaskan tembakan. Itu dia. Kura-kura awak ni lambatlah. Itu apa? Saya anda saksikan dalam video klip ini iaitu kisah seorang tentera yang menjalani latihan peperangan di Afghanistan. Sebenarnya Apa tu? Hari Merdeka ini ada kata kebal. Okey. Dan mentipu. Dah ready ke? Cepatlah sikit. Okey, 3, 2, 1, action. Sayang. Mana sayang nak pergi sayang? Cut. Cepat, Arman. Apa dia aku kata? Aku takut. Ini kenu. Dan host kita pada malam ini, Aflin Chowki. Bab. Itik bertelur ayam menetas. Cik Baba jatuh dalam parit. Cik Aminah tertawa jerit. Sudah. Kita ada lagi 3 permainan yang belum dimainkan. Jadi jangan bergaduh di situ. Kalau nak bergaduh belakang pentas. Jadi kita berehat dulu. Kita berjumpa selepas ni.